Ekspor domestik bukan minyak NODX Singapura merosot sebanyak 3.5% pada Mei. Kejatuhan mendadak daripada pertumbuhan 12.4% yang dicatatkan pada April. Menurut data yang dikeluarkan oleh Enterprise Singapore, sektor elektronik berkembang manakala bukan elektronik mengalami penurunan. Pada asas tahun ke tahun, ekspor produk elektronik meningkat sebanyak 1.7% pada bulan Mei, penurunan ketara dalam pertumbuhan berikutan pengembangan 23.4% pada April. Lita bersepadu PC dan elektronik pengguna merupakan pemacu utama pertumbuhan NODX elektronik, masing-masing meningkat sebanyak 4.3%, 50.9% dan 49%. Ekspor bukan elektronik jatuh sebanyak 5.3% pada Mei, berikutan kenaikan 9.3% pada bulan sebelumnya. Penurunan terbesar adalah dalam petrokimia, emas bukan kewangan dan jentera khusus yang masing-masing turun sebanyak 17.8%, 25.9% dan 11.7%. NODX ke Amerika Syarikat, Thailand dan Malaysia merosot pada Mei sebanyak 20.6%, 17% dan 7.6%. Manakala NODX ke Taiwan, Indonesia, Korea Selatan dan Hong Kong berkembang. Ekspor semula bukan minyak NORX meningkat 16.1% pada Mei, jatuh daripada pengembangan 39.3% yang dilihat pada April. NORX elektronik dan bukan elektronik menyaksikan peningkatan. Jumlah dagangan meningkat 1% pada Mei, berikutan pertumbuhan 14.7% yang dilihat pada bulan sebelumnya. Jumlah ekspor meningkat sebanyak 2.5%, manakala jumlah import menyaksikan penurunan sebanyak 0.5%.